Kari ikan dan udang. Masukkan pes bawang dan serbuk kari ke dalam periuk. Tambahkan 180 ml air atau secukupnya dan terus kacau sehingga sebati. Tambahkan timun atau bendi sebagai perasa tambahan. Tambahkan ikan atau udang 400 hingga 450 gram. Renihkan sehingga lembut. Tuangkan 250 ml air. Kombinasi yang sempurna dari serbuk perencah masakan serbaguna. Perlahankan api. Sedia untuk dihidangkan.